Apa? Tolong saya, ada kereta api yang hidup. Saya tahu sama ada ia sedang tidur atau tidak. Tapi di stesen kereta api terbiar itu, kami telah melihat Thomas Tank Engine yang sebenar. Lihat saja pada kereta api itu. Ia kelihatan sangat berbahaya dan menakutkan. Adakah dia telah melakukan sesuatu yang buruk kepada Thomas Tank Engine? Mari kita lihat video itu. Hei, teka apa? Itu adalah Thomas Tank Engine yang sebenar. Dan dia berada di sini, di landasan kereta api terbiar itu. Tetapi, kemudian sesuatu yang buruk telah berlaku. Dia telah ditangkap oleh kereta api lain. Ini memang kedengaran teruk. Lihat, Thomas kini dikelilingi oleh kereta api jahat yang lain. Ini sangat teruk. Ya Allah, tapi dia memang ada di sini. Dia berada di suatu tempat di sini. Jadi, kereta api yang kita lihat pada permulaan video tadi bukanlah yang baik. Tapi kawan-kawan, nampaknya semua ini memang betul-betul nyata. Thomas memang ada di sini. Dan mungkin Thomas Tank Engine masih perlukan bantuan kita. Jadi, mari kita diam dan mari kita terokai stesen kereta api terbiar ini. Mari kita pergi dan lihat apa yang sedang berlaku di sini pada kereta api yang sangat-sangat besar itu. Kereta api terbiar yang menyeramkan, besar dan pelik ini kelihatan sangat hitam dan sangat pelik, kawan-kawan. Tapi ia sangat besar dan sangat biasa. Saya tak tahu sama ada ia masih tidur atau tidak. Tapi kalau ya, kita kena diam-diam. Kita kena sangat berhati-hati sebab kalau tidak, ia boleh terjaga dan boleh buat sesuatu yang buruk. Bukan saja kepada Thomas Tank Engine, tapi juga kepada kita. Mari kawan-kawan, jom kita tengok kereta api GM. Ini adalah lokomotif kereta api terbiar yang menyeramkan. Ia ada enjin steam. Ini bukan kereta api biasa. Tengok kawan-kawan, betapa pelik rupanya. Ini kereta api sebenar. Dan mungkin kereta api ini pernah buat sesuatu yang buruk kepada Thomas. Jadi, kita kena cepat cari dia sebab dia mungkin ada di sekitar sini. Hei, kawan-kawan, apa tu? Ada sesuatu berwarna merah di sana. Dan ada nombor 5. Kawan-kawan, itu James. Itu James Sparks. Jom, mari kita pergi. Kita kena tolong dia. James, ayo, jangan. Itu bukan James. Itu adalah sisa-sisa James. Tidak, dia salah satu watak kegemaran saya. Tapi dia sudah musnah. Dia telah dimusnahkan dengan teruk sekali. Lihat benda-benda itu. Ini nombor 5, benda merah ini. Dan itu adalah wajahnya. Jadi, enjin tangki ini, kereta api ini memang telah dimusnahkan. Ini sangat berbahaya, kawan-kawan. Ini sangat kejam. Mungkin kereta api ini yang buat begitu kepada James. Beritahu saya, kereta api ini sangat berbahaya. 1. Kereta api ini memang sangat menakutkan. Kita dah lihat dalam video pada permulaan tadi. Jadi, semua ini memang benar. Ini adalah kereta api yang benar-benar hidup dan Thomas berada berdekatan. Atau mungkin ini masih sekadar palsu, tapi saya boleh nampak James dan itu bukan palsu. Tapi kawan-kawan, kalau ini bukan palsu, enjin tangki Thomas perlukan bantuan kita. Kita kena cepat cari dia. Dan saya boleh nampak sesuatu di sana. Stesen kereta api terbiar ini sangat besar. Dan ia mempunyai banyak kereta api terbiar yang kejam. Jadi, kita kena diam supaya tak kejutkan mereka, betul? Saya nampak satu papan tanda di sana. Jom pergi. Ya, memang ada papan tanda. Tunggu kawan-kawan, ada satu lagi kereta api jahat yang sedang berdiri di stesen kereta api terbiar itu. Mungkin dialah yang buat sesuatu buruk pada James. Tapi ada papan tanda di sini. Jom pergi. Tapi kena sangat senyap. Cepat-cepat. Inilah papan tanda yang saya beritahu tadi. Apa? Ya Allah. Ini macam papan tanda kereta api dan ia tertulis dengan huruf merah berdarah. Tolong, Thomas. Ya Allah, inilah mesejnya. Mesej ini mungkin ditinggalkan oleh Thomas. Dia meminta pertolongan. Tengok anak panah tu kawan-kawan. Ia menunjukkan arah yang gelap. Mungkin kita perlu masuk ke dalam kereta api jahat itu untuk faham apa yang telah berlaku di sana dan di mana Thomas. Jadi, mari kita ikut anak panah itu.
Jom kawan-kawan, kita kena sangat-sangat berhati-hati sebelum kita masuk ke dalam kereta api jahat itu. Mari kita tengok apa yang tersembunyi di sini. Itu adalah sejenis kotak logam terbiar yang sangat menyeramkan dan sangat pelik yang ditutup dengan cara begitu. Tapi apa-apapun kawan-kawan, kita kena cepat cari Thomas. Jadi, jom kita masuk. Wah, sangat pelik. Tapi kawan-kawan, ada sesuatu di dalam. Jom. Kawan-kawan, tengok. Itu adalah uniform pemandu lokomotif. Pemandu kereta api Thomas memang pakai uniform yang sama. Tengok gambar ini. Dan ada lagi. Ada seluar dan barang-barang lain. Sekarang, kita berada di dalam kereta api jahat yang sebenar dan telah ditinggalkan. Jom kita pakai dan cuba faham apa yang telah berlaku di sini. Ya, mari kita mulakan. Jadi sekarang, saya nampak sama seperti pemandu enjin tangki Thomas. Ya, bandingkan dia dengan saya. Dan kawan-kawan, kalau anda suka Thomas Tank Engine, jangan lupa untuk tekan suka pada video ini dan langgan untuk dapatkan lebih banyak video seperti ini. Tapi pertama sekali, mari kita lihat enjin tangki sebenar itu. Ya Allah, wow, anda boleh kawal seluruh kereta api. Wow. Wow. Apa yang saya buat ni? Saya tak tahu langsung. Oh, wow. Itu memang gila kawan-kawan. Jadi, kita boleh jalankan dan pandu lokomotif tangki sebenar. Tapi, apa tu? Tengok benda tu. Ia nampak macam tali. Dan kami jumpa tali ni berhampiran dengan uniform tu. Saya rasa kereta api jahat ni telah menangkap Thomas Tank Engine. Dan selepas itu, mereka menangkap pemandu enjin tangki Thomas menggunakan tali itu. Lihat, kereta api ini menangkap Thomas menggunakan tali itu. Jadi, situasi ini memang menakutkan. Kita kena cari merata-rata untuk jumpa Thomas. Wah, semua benda ini sangat menarik dan sangat seronok. Tapi, semua benda ini sedang mengawal kereta api jahat. Jadi, Thomas mesti ada di sekitar sini. Jom kita tengok apa yang tersembunyi di sana. Wah, kita boleh masuk ke dalam lokomotif jahat itu. Dan mungkin kita boleh jumpa Thomas Tank Engine. Awak ada di sana? Tak, dia tak ada. Tapi benda ni nampak sangat menakutkan. Jom kawan-kawan. Wah, tengok tu kawan-kawan. Lokomotif ni nampak sangat rosak. Penuh dengan karat. Sebab tu, dia jadi jahat dan kejam macam tu. Tapi kawan-kawan, sekarang saya ada satu idea. Kita boleh naik dan tengok dari atas. Di mana Thomas? Mungkin dia ada berdekatan. Jom naik. Ayo kawan-kawan. Kita kena cari Thomas Tank Engine. Jom pergi. Wah, kawan-kawan, saya nampak sesuatu di sana. Cuba tengok kawan-kawan. Kita berada di atas bumbung kereta api jahat yang sebenar. Jom tengok. Wah, apa yang bersembunyi di mana-mana? Itu sangat pelik. Ia ada banyak pintu rahsia di merata tempat. Sebab ia adalah kereta api berkarat yang jahat. Tapi saya nampak sesuatu yang berkaitan dengan Thomas Tank Engine di sana. Kawan-kawan, tengok. Benda ni nampak macam sebahagian daripada kereta api Thomas. Kita kena datang lebih dekat melalui semua kereta api ni untuk tengok apa tu. Dan mungkin Thomas memang ada di situ. Kita kena sangat berhati-hati. Sebab sekarang ni saya sedang berdiri atas seluruh kereta api. Dan sebenarnya, kita kena sangat-sangat senyap. Sebab tadi, kita nampak lokomotif ni sedang tidur. Dan ini adalah makhluk yang sangat jahat dan sangat pelik. Saya boleh nampak benda biru tu di hujung kereta api tu. Jadi, mari kita hampiri. Tapi, pertama sekali, mari kita naik dulu. Wah, ini memang menarik. Ini adalah sejenis tiup uap di dalam lokomotif itu. Tapi kita akan pergi ke sana. Kereta api ini, lokomotif ini sangat besar. Dan ada benda biru yang tertulis Thomas di atasnya. Jadi saya betul. Dia memang ada di sini atas sebab tertentu. Itu memang pelik. Tapi kawan-kawan, saya masih ada keraguan.
Jika ia begitu nyata, semua kereta api ini hidup dan di sini ada enjin tangki Thomas yang sebenar. Macam mana itu boleh berlaku? Tapi sekarang, saya rasa sangat takut dan rasa sangat seram. Tapi, kalau benda itu adalah sepertiga daripada Thomas, itu bermakna Thomas dalam bahaya besar. Tapi, kenapa kita hanya ada satu bahagian sahaja daripada enjin tangki Thomas di sini? Hei, ada sebuah kontena di sini. Hei kawan-kawan, ya, itulah kontena yang saya maksudkan tadi. Itu memang sangat besar. Dan saya nampak kontena yang sama di dalam kereta api dalam video yang kita tonton sebelum ini. Mari kita tonton sekali lagi. Ya, kita dah tengok video-video itu. Dan kemudian kita nampak ini. Dan lihat ya, enjin tangki Thomas ini sedang dimasukkan ke dalam kontena itu. Jadi mereka ambil dia dan letak terus ke dalam kontena itu. Jadi mereka mengangkut dia menggunakan kontena ini. Jadi sekarang dia berada di suatu tempat berdekatan. Kita masih perlu cepat untuk bantu dia cari enjin tangki Thomas dalam kehidupan sebenar. Jom kawan-kawan, cepat. Kita kena ikut landasan kereta api. Lihat roda gerabak merah besar yang sangat besar itu. Dan roda itu berada di atas landasan kereta api. Jadi, saya ada idea untuk ikut landasan kereta api ini. Dan kita akan jumpa Thomas. Mari kita perhatikan betul-betul. Mari kita teruskan dan terus diam kerana kereta api ini mungkin hidup. Dan jika kita kejutkan mereka, mereka mungkin boleh mencederakan kita. Jadi, kita sedang ikut landasan kereta api gergasi ini. Jom, bahagian-bahagian ini sangat menyeramkan. Sangat besar, sangat berkarat dan mungkin sangat berbahaya. Wah, itu agak menyeramkan dan pelik. Tapi kawan-kawan, tengok, betul-betul di depan kereta api yang menyeramkan itu ada bahagian berwarna biru. Bahagian-bahagian ini berasal dari Thomas Tank Engine sebab warnanya biru. Tapi apa maksudnya itu? Thomas Tank Engine telah musnah sepenuhnya. Dia betul-betul hancur jadi kepingan, kawan-kawan. Apa? Ya Allah, saya tak tahu. Tapi apa yang ada di sana? Apa itu kawan-kawan? Ini adalah sejenis tablet yang pelik, sejenis pad, dan ia sedang merakam Thomas Tank Engine di dunia nyata. Ya, video-video itu memang agak menyeramkan dan pelik. Ya, itu satu lagi video Thomas Tank Engine. Tapi kawan-kawan, dengan menonton video-video itu, saya rasa seperti ada seseorang sedang mengintip Thomas Tank Engine. Ya, seseorang sedang merakam video-video itu seperti sedang bersembunyi. Itu pelik, tapi kawan-kawan, itu memang Thomas Tank Engine yang sebenar. Dan dia berada di stesen kereta api terbiar itu. Ya, itu dia. Memang betul, itu dia. Dan dia ada di sini, kawan-kawan. Jadi, mungkin peranti ini milik orang yang berniat mencederakan Thomas Tank Engine. Saya tak tahu siapa orang itu. Tapi, kawan-kawan, apa? Itu sejenis aplikasi. Ia mengeluarkan bunyi pelik. Jadi, dengan menggunakan tablet ini, kita boleh cari jawapannya. Di mana, Thomas? Okey, jom. Isyarat semakin kuat dan kuat. Semakin saya dekat dengan kereta api lokomotif itu, semakin kuat isyarat yang saya terima. Jadi, apa maksudnya? Thomas Tank Engine ada di suatu tempat di dalam kereta api itu? Itu agak pelik dan menyeramkan. Tapi, isyarat-isyarat jadi sangat kuat. Jadi, kita kena pergi ke sana. Ayo, itu memang pelik. Thomas ialah enjin tangki dan dia tak mungkin berada di dalam. Tapi apapun, kita kena tengok apa yang tersembunyi di sana. Kenapa ada isyarat itu? Kawan-kawan, saya jumpa sesuatu yang sangat pelik. Sekarang, kita berada di dalam satu lagi kereta api berat yang nampak berkarat. Ada tanda-tanda pelik di sini. Dan ia ada sejenis uniform. Tapi uniform ini berbeza sebab kita juga boleh nampak penyodok di sini. Dan sejenis beg putih. Itu memang pelik, kawan-kawan. Jom kita pakai. Jadi sekarang saya faham uniform itu milik siapa. Uniform ini milik juru bakar yang menggunakan penyodok untuk meletakkan arang di situ bagi menghidupkan lokomotif dan membuatkannya bergerak serta memandu. Dan mereka ada sedikit arang batu di dalam beg putih itu.
Ini memang gila. Mari kita ambil sedikit dan masukkan ke dalam untuk menghidupkan lokomotif. Wow, itu memang gila. Wow. Tapi saya ada sesuatu dalam poket saya di dalam uniform itu. Wah, itu telefon lain. Kita jumpa telefon. Apa yang ada di situ? Ia juga ada beberapa video TikTok. Itu tanda dengan nombor 1. Sama macam yang Thomas Tank Engine ada. Wah, itu keseluruhan Thomas Tank Engine sedang dibuat oleh seorang pekerja. Dia sedang membina Thomas Tank Engine. Ya, dia sedang buat replika. Dia sedang membina Thomas Tank Engine. Bukan yang asal, yang replika, yang palsu. Jadi, semua video, semua yang kita tengok tu, itu bukan Thomas Tank Engine yang sebenar. Itu cuma replika saja. Jadi, lelaki ni adalah seorang pekerja yang memang peminat Thomas Tank Engine. Dia pun suka filem tu, macam saya juga. Dan kalau anda pun suka, jangan lupa untuk like dan subscribe. Tunjukkan betapa anda sayang Thomas Tank Engine. Tapi sebenarnya, semua situasi ni tak betul. Ini cuma stesen kereta api terbiar, tempat saya berdiri sekarang. Replika Thomas Tank Engine, bukan yang asal. Ya Allah, tapi saya ingat kita kena selamatkan dia. Saya ingat kita kena cari dia dan tolong dia macam mana pun. Tapi semua ni macam cosplay peminat atau sesuatu macam tu. Saya pun tak pasti. Apa-apa pun, nama saya Slav. Dan saya harap anda terhibur dengan pengembaraan tadi di mana kita mencari Thomas Tank Engine. Kalau ya, jangan lupa untuk melanggan dan suka video ini. Kerana saya ada impian untuk capai 5 juta pelanggan secepat mungkin. Jadi, kalau anda tonton sampai habis, langgan sekarang juga. Jadi, selepas kita tambah arang, saya rasa kita boleh buat benda ini bergerak dan berjalan. Betul? Kenapa tidak? Ya, ia berfungsi lebih kurang macam itu. Ya! Dan tambah ini, wah. Jom kita pergi kawan-kawan. Wah!